Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Alright, hari ni nak kongsi video lagi geng. Demak EX90 ni, saya nak tukarkan dia exhaust lagi. Ini exhaust dah berkarat lagi, nampak? Karat sangat-sangat sebab kena air masin geng. Memang karat gila. Dia punya tengkuknya pun dah putus. Alright, cara macam mana nak tukar, nak pasang, mudah saja geng. Buka skru, cabut, pasang semula. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insya-Allah saya akan bantu, insya-Allah. Jom kita buka exhaust EX90. Layan dulu. Okey geng, dia dah putus kat sini geng. Dia putus dekat sini. Dekat sini dia dah putus. Bunyi pun dah tak sedap geng. Bunyi dah bunyi kat depan geng. Kita on geng. Bunyi pun dah kat depan geng. Lagi satu tu dah berkarat. Ini asalnya krum pun saya dah sembur, dia jadi warna hitam. Habis geng, kalau motor bawa masuk pergi laut, inilah dia jadinya. Alright, kita tukar saja yang baru ni geng. Untuk EX90 standard exhaust, saya beli dekat Shopee geng. Harga dalam 60 lebih lah, semacam tu lah harga dia. Right, kita buka dulu yang lama ni, lepas tu kita pasang. Ada skru dia 1, 2, 3 dan 4. Itu dia. Sebelum tu kita spraykan kat skru ni supaya dia senang nak buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita buka dua skru ni. Ni. Dua skru ni. 10 juga. Okey. Nampaknya kita kena buka skru ni geng. Skru ni kena buka sekali geng. Cabut dia, baru dia boleh pusing. Okey, lepas tu
pusingkan dia. Lepas tu keluarkan dia, geng. Macam tu. Tu, geng. Inilah dia buat bunyi. Dia dah berlubang. Tu dia. Rasa boleh welding lagi ni. Ini pun dah bekas welding saya ni, geng. Semua saya dah welding dah ni. Tapi jahanam, geng, kena air masin. Oh, ni pun dah bocor, geng. Tak boleh dah ni. Nampak. Alright, kita ganti yang baru. Macam mana kita buka, macam tu jugalah kita pasang dia, geng. Tapi jangan lupa, geng, dekat sini ada gasket, geng. A few moments later. Dia sebenarnya dalam ni ada gasket, geng. Tapi saya tak dapat lah nak buka gasket tu. Dah congkel-congkel pun dia tak mau juga. Ni dia gasketnya, geng. Ngam tak? Okey, ngam. Gasket ni EX5 punya, tapi dia sama je. Untuk dia punya ni. Saya tak boleh cabut, geng, gasket tu. Susah lah. Tapi kita try pasang saja. Lepas tu kita masukkan saja gasket ni. Kita try lah, boleh ke tak boleh. Dah berkarat, geng. Itulah, kau pergi masuk laut buat apa? Alright, kita masukkan macam mana kita buka tadi. Macam itulah juga kita masukkan dia. Begitulah dia. Tu dia. Lepas tu kita pasangkan sininya dulu, kan. Nanti baru kita masukkan gasket dia. Kita jangan ketatkan dulu. Meanwhile, tak boleh nak masuk, okay? So kita buka dua skru tu dulu. Boleh angkat tak ni? Lepas tu kita masukkan dia punya gasket. Pasang semula. Baru kita masukkan skru yang di sini. Okey, lepas tu kita masukkan skru ni. Mana dia? Okey, lepas tu kita ketatkan yang sini, ya.
Tadi ni skru ni saya buka dulu geng. Saya buka dulu skru ni untuk masukkan gasket tu. Baru kita pasang balik. Dah masuk gasket tu, kita pasang skru ni balik. Dan ni kita ketatkan sahaja. Lepas tu kita try ada bunyi tot lagi tak. Harap-harap tak adalah bunyi, sebab tadi saya dah kopek tak berjaya, dia punya gasketnya tu tak boleh keluar. Okey geng, alhamdulillah settle masalah. Ketuk-ketuk sikit dekat dia punya gasket tu, bagi dia kemek sikit dekat yang aku korek tadi. Dia dah tertutup lah kan. Alhamdulillah. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Kita jumpa lagi next video, video apa. Assalamualaikum, bye bye.